Itulah jawapan. Sayyidina Osman dia buat 60. Semayang tarawih ni buatlah sebanyak mana yang tuan-tuan mampu. Fattaqullaha mastata'tum. Tapi yang paling sikit 8. Jangan kurang daripada 8. Saya mampu 2 je ustaz. Buat macam mana? Tak mampu ustaz, 2 pun udah lah ustaz. Tak mau, dia syarat 8 paling rendah. Tuan-tuan nak buat 12 ke 16, lantak tuan-tuan lah. Apa masalah? Ini tidak. Yang jadi mangsa 20 je. Yang buat 12 tak ada siapa ngutuk pun. Kamu buat berapa? 12. Aku tak larat aku balik. Bida'ah kamu. Kenapa 20 aja yang kata bida'ah? 12 pun bida'ah lah juga. Kenapa hentam 20 je? Jadi tuan-tuan, masalah kalau nak buat 8, buatlah 8. Siapa larang? Nak buat 20, buatlah 20. Tapi ustaz, kita nak ikut yang Nabi buat. Yang mana tok nenek kita buat, itu tak payah ikut. Itu tok nenek kita. Kalau nak ikut Nabi buat, ikutlah semua. Jangan ikut angka je. Jangan ikut pada angka sahaja 8 itu. Ikutlah sama pada lamanya Nabi sembahyang. Kita ikut 8 rakaat, ikut Nabi 10 minit setengah habis dah 8. Yang Nabi Muhammad tu 1 rakaat berapa jam? Kenapa tak tiru? Kalau ada ustaz-ustaz mengajar tuan-tuan 20 tu bid'ah, 8 saja yang betul, ikut Nabi, Nabi buat 8. Cakap dekat dia, ustaz, Nabi buat 8 tu berapa jam? Ustaz buat 8 berapa minit? Kalau nak ikut Nabi, ikut semua. Ikutlah semua. Nabi buat 8 tuan-tuan, satu malam kita sembahyang ke mak. Bengkak kaki Nabi. 3 surah satu malam tuan-tuan. Bukan qul huwallahu inna a'tayna. Kita qul huwallahu tu membahagi 2 lagi. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, 3 surah. Itu surah paling panjang tu, 3 ni dalam Quran. Itu bacaan Nabi. Kalau nak tiru Nabi, ikutlah semua. Sebab tu dalam Islam ni dia ada sikap keterbukaan. Ada orang yang boleh buat 8, buatlah 8. Sebab dia sakit, dia tak boleh buat 20, silakan 8. Ada orang yang kena buat 8 sebab dia kerja kelang, dia nak masuk awal. Ada orang yang sibuk, tak boleh buat 20, 8 saja boleh buat. Ada orang yang tak sibuk dah, senang-senang je sekarang, buatlah 20, 8 tak cukup, tak puas rasa dia, silakan. Itu sebab boleh buat 20, boleh buat 8. Tak payahlah timbul lagi. Tiap-tiap tahun itulah nak timbul. 8, 20, 20, 8. Ulang balik ustaz, 8, 20. 8, 208. Cantik tu. 8, 208. Tuan-tuan jangan tikam pula. Itu je yang dia tiap-tiap hari nak bergaduh. Tiap-tiap asal Ramadan 8. Asal Ramadan 8. Itu je tikai kan. 8 pun betul, 20 pun betul. Yang tak betul, yang tak semayang tu. 8 pun betul, 20 pun betul. Yang tak betulnya, yang tak semayang. Elok main dam. Nolak dam je kerja dia. Dengar cerita semalam ada orang bergaduh di surau ya, pasal 8 dengan 20. Haji-haji. Aku pun dengar juga apa mereka tu tak gaduh. Memang kita elok haji-haji tu. 10 kali haji tuan-tuan, tak ada bergaduh pun. Yang kita nak bergaduh ni apa kejadah dia. Lantak ala sembahyang tu kira betul lah. Hari ni ada tazkirah, kita buat 8. Tak ada tazkirah, kita buat 20. Senang je Islam ni. Apa kita nak tekan pada orang, paksa kepada orang ikut fahaman kita? Salah dia ustaz, Nabi tak buat. Bid'ah ustaz. Saya kalau jumpa dengan puak-puak ni senang. Demo ni senang. Senang-senang kata kita bid'ah ni tuan-tuan. Sebab kita ni orang Melayu. Orang Melayu ni lemah lembut, sopan santun. Tadi saya buka puasa tadi, tengok 2 orang lembut je tuan-tuan. Jantan lembut je, gitu. Memang lemah lembut sungguh. Kita lemah lembut sebab tu berani bid'ah. Cuba tuan-tuan ajak ustaz ke siapa ni yang kata 20 ni bid'ah ni, tuan-tuan ajak mereka ni pergi sembahyang di Masjidil Haram. Masjidil Haram pun buat 20. Api kata kat Tok Syekh, Imam, Syekh, anta bid'ah. Kullu bid'atin dalalatun. Disepak je bisu tuan-tuan. Kita bolehlah penyepak Melayu kita, alah halus tak rasa apa. Kena penyepak dia tuan-tuan.
4 kali urut baru boleh ke depan balik. Dengan orang Melayu hamba ni lah sebut bid'ah. Pergi sebut kat Tok Arab Mekah tu. Tengok badan mereka pun kita naik turun. Ini yang kita kena ubah, tuan-tuan. Jadi yang betul dah, masyarakat kita dah berjalan berdakwah, silakan berdakwah. Tapi dalam berdakwah ni, tuan-tuan, memerlukan banyak pengorbanan. Sebab tu Aisyah kata tadi, Siti Aisyah kata, kita takkan dapat pahala macam, kita takkan boleh jadi seorang yang mujahid macam Khalid Ibn Walid. 30,000 lawan 100,000, menang 30,000. Kita tengok kita 30,000 nak lawan 100,000, kita lari dah. Khalid tak lari. Dia hebat, tuan-tuan. 3,000 mengalahkan 10,000. Kekuatan dia, keberanian dia. Nak dapat pahala jihad macam Khalid susah. Tetapi kata Siti Aisyah, kamu boleh dapat pahala jihad dengan jalan apa? Dengan jalan menjauhi benda dosa. Jadi tuan-tuan, tolonglah jauhi benda dosa. InsyaAllah tuan-tuan boleh dapat pahala macam Khalid Ibn Walid. Begitu juga dengan Firaun. Tuan-tuan takkan jadi Firaun. Jangan bimbang. Sebab tuan-tuan sakit, Firaun tak pernah sakit. Nampak tu? Dia gigit saya sakit pula. Nampak ni. Firaun tak pernah sakit. Tuan-tuan sakit saja. Macam mana nak jadi Firaun? Firaun tak pernah sakit. Jangan kata semua babi. Cikgunya pun tidak. Kita ni sakit saja. Malaysia ni jatuh kepada nombor 8 negara yang paling banyak mati kerana semua babi. Padahal rakyat 27 juta, yang mati 70 lebih ni, nombor 8 paling tinggi dalam dunia, tuan-tuan. Ini satu kebanggaan yang patut dibanggakan. Ini satu pencapaian yang utama sekarang ni. Rakyat didahulukan. Inilah dia, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kita kena lihat penyakit yang begitu banyak. Tuan-tuan takkan jadi Firaun sebab Firaun kaya. Tuan-tuan ni duduk kawasan elit. Biasalah, tuan-tuan. Biasalah. 10 tahun rumah tuan-tuan retak lah, berlumut sana sini. Tapi Firaun, piramid dia, istana dia 5,000 tahun sampai sekarang masih wujud. Hebat Firaun, tuan-tuan. Tak pernah sakit, sesemua pun tidak, sesemua A pun tidak. Kita ni periksa semua nak A. Satu-satunya yang tak nak A, influenza je. Influenza A kita tak nak. Tuan-tuan, dulu masa topeng mahal tu 50 sen naik jadi RM5. Seksa, tuan-tuan. Sehari sekali pakai, besok kena buang. RM5 peniaga jual. Itu nama dia peniaga gila babi. Sampai ambil